Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu, 27 hari bulan Mei 2026 Masehi. Sekarang ini pukul 7.50 malam. Jadi sudah berubah tarikh lah daripada 10 Zulhijjah, hari Adha. Okey, sekarang sudah jadi 11 Zulhijjah lah. Okey, seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Tadi selepas saya buat video tadi report, saya tak boleh nak keluar pasal hujan, cuaca hujan kan. Lepas semaya isyak tu, tak nak keluar lah, main internet rumah lah. Sekejap putus, sekejap sambung, siapa punya internet ada lain internet dia. Lepas tu, tidur pada pukul berapa malam, pukul 1 malam. Tapi memang mengantuk awal malam tadi. Malam ni pun tak rasa letih kat tubuh ni. Mungkin tak keluar juga malam ni. Okey, mana? Lepas tu pagi tadi pukul 5 bangun. 5.10 bangun untuk semaya isyak sebab tak ingat semaya tadi tak ingat semaya isyak rupanya. Ngantuk lagi tidur dulu. Bangun pukul 5.10. Tepat pada pukul 5.10 bangun terus mandi semaya isyak, lepas tu tunggu subuh. Ada pukul 6.30 semaya subuh. Lepas tu sambung tidur balik kat pakai tak maya raya lah. Idea ada apa tadi. Start semaya pukul 8. Bangun pula tu 7.50 lah. 7.56 dah masa tu. Jadi tak nak siap, tak ada lagi lah. Sebab jauh kot ni rumah ni. Sebatu kot dengan masjid rumah saya ni. Jadi pakai tak pergi. Lepas tu dah pakai tu kat pakai sambung tidur pula. Sambung tidur pula kat pukul 2 baru bangun. 2 tengah hari. 2 petang baru bangun, mandi supaya Zuhur. Nak makan gula lah kawan-kawan ni. Makan tu hak Fikri buat dah. Majlis apa? 3 ekor kambing tu, kepala kambing. Gitu, tak masuk lagi. Lepas tu jumpa di rumah kawan-kawan lama. Di melawat rumah kawan-kawan lama tu. Classmate dululah, classmate masuk sekolah dulu. Dia ada buat gobai kok. Dia bagi daging kok. Lepas tu dapat 4 cabai hari ni. Ngaji kat sebelah satu. Lepas tu sekitar kampung tu. Lepas tu classmate saya sore pagi. Lepas tu Fikri satu bungkus. Satu ni lah. Tu kita sekarang daging lah. Dari korban. Daripada Fikri sendiri. Lepas tu daripada classmate saya dulu. Lepas tu dua lagi tu daripada classmate saya juga lah. Classmate. Lepas tu juga sebelah ni. Classmate. Bukan classmate. Ini bukan kategori classmate ni. Ini rakan sebaya. Masuk sekolah SK pasal SK TBK pada buah dan juga ni apa ni SK Rasakar dulu. Lepas tu saya pun sempat juga lah bagi hadiah anak dia, anak rakan sebaya saya tu, Aisyah Nur Raudah, pada 27 April yang lalu lah. Raja, anak Raja Sahili. Anak Raja Sahili, nama dia Raja Sahili lah. Rakan sebaya tu. Lepas tu saya pun sempat juga bagi hadiah kepada ni, kata adik ni, kita dekat sudah lah, kepada Fawaz, anak Fikri, birthday kemarin. Tahun ni 7 tahun dah. Kena 7 tahun. Lepas tu tu je lah sekadar ini. Saya sempat bagi ada birthday. Lepas tu saya dapat gaji saya. Lepas tu basikal tak ada bayar lagi tu. Pergi dah rumah dia tu. Dia tak ada budak tu. Dia kata nak hantar basikal saya. Nak hantar nak ambil duit dia ni. Basikal baru beli kemarin. Lepas tu balik tadi dalam pukul berapa tadi? Pasar balik rumah tu pakai relax di rumah. Pakai tak ada apa lah. Ajak nak balik tak jadi pergi dah. Sebahagian saya buat klik dah syarat tu.
bahagian-bahagian hak saya beli kemarin ada lagi tinggal sana. Lepas tu daging pun tinggal dalam makanan saya, dalam freezer makanan saya. 4 bungkus kat situ. Lepas tu balik tu tunggu semayang relax kejap. Maya asar. Dalam pukul 6.40 baru maya asar. Lepas tu pukul 7.30 ni semaya maghrib. Lepas tu 7.50 saat ni terus 7.48 terus main ke sini untuk buat video pada pukul 7.50 tadi. Sebentar tadi. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.